Masalah Android player ni, bila kita dah pakai setahun dua, mesti diorang dah start lag dah sebab software diorang dah outdated dah. Software diorang dah lama. Lepas tu nak kena pula bawa pergi kedai aksesori nak pergi update. Kadang-kadang langsung tak boleh update terus. Masalah macam YouTube dah jadi lag, Play Store tak boleh buka. Takkanlah aku nak pergi authorized dealer semata-mata nak pergi update software. Leceh boh. Ini dia 3 Android player daripada Adams Digital. Semua ni pakai 8 core dan korang tak payah risau pasal masalah tadi. Korang boleh terus update je sendiri dekat rumah. Settle punya masalah yang aku cakap tadi. Kejap lagi aku beritahu macam mana. Tapi sebelum tu, kita unboxing dulu Android player daripada Adams Digital. Yang ni model TS109 untuk 9 inci dan ni model TS1010 untuk 10 inci. Spek dia 4GB RAM plus 64GB memori. Untuk model ni saja dia pakai casing alloy. Kata high spec, mestilah casing pun kena high spec. Skrin dia beresolusikan 2K QLED. Memang cantik. Tapi yang specialnya Android player ni datang dengan power yang besar, 50W untuk 4 channel. So, kepada korang yang nak audio sedap sekali dengan Android player, inilah pilihan yang tepat untuk korang. Dia datang sekali dengan optical, memang sedap. Dah kata untuk audio, mestilah ada DSP. Korang boleh tune korang punya EQ ikut sedap telinga korang nak macam mana. Ataupun boleh pilih preset je. Senang. Lepas tu dia ada surround sound, bass boost, zone dengan bass filter. Untuk connection pula dia ada 2.4G dengan 5G Wi-Fi. Memang laju, so tak ada masalah pasal internet. Kalau korang tak nak pakai hotspot phone korang, korang boleh pakai SIM card sendiri sebab diorang ada sediakan SIM card slot dekat Android player ni. Android player ni juga support 360 camera. So, kalau kereta korang yang memang dah ada 360 ataupun yang baru nak pasang tu, eloklah pakai model Android player ni. Lepas tu, dia boleh connect Apple CarPlay dengan Android Auto. Guna wireless je. Radio memang clear, tak ada bunyi buzzing atau noise. Dalam ni dah siap pre-install macam-macam apps ataupun korang boleh download sendiri dekat Play Store. Senang je. Okay, next ni dia punya spek yang tengah-tengah. Ni TS1809 untuk 9 inci dengan TS1810 untuk 10 inci. Dia punya spek pun 4GB RAM dan 64GB memori. Tapi skrin dia 1280x720 IPS screen, which is still not bad actually. Android player ni dia ada 2.4G dan 5G Wi-Fi atau boleh connect pakai SIM card supaya senang korang nak menikmati internet macam YouTube ataupun nak pakai Maps. Dia juga ada DSP, korang boleh tune EQ sendiri ataupun pilih je preset yang dah disediakan. Untuk model ni pun dia support 360 camera, so korang tak payah risau. Apple CarPlay dengan Android Auto pun ada. Nak apps lain pun boleh download je dekat Play Store. Untuk model yang last kali ni, dia boleh kira yang paling basic lah. Tapi still okay bagi aku. Model ni TS109 untuk 9 inci dan TS101 untuk 10 inci. Dia pakai resolution 1280x270 IPS. Not bad tau IPS ni. Spek dia 2GB RAM dan 32GB memori. Tapi bagi aku still smooth juga operation dia. Tapi basic dia pun still maintain boleh pakai dan connect 5G Wi-Fi. Yang penting internet stable, barulah smooth. Yang paling penting Apple CarPlay dengan Android Auto kena ada. So senang nak navigate, nak pakai Waze ke, nak buka Spotify ke, memang no problem. Jangan risau. App macam radio, media player, video player still ada dekat model ni. Radio dia memang tak ada buzzing, aku test. Sebelum aku terlupa, 3 Android player ni boleh juga pakai mirror link. Mula-mula korang pilih device sama ada phone korang tu pakai iPhone ataupun Android. Lepas dah pick kat sini dia ajar macam mana nak connect. Aku pakai iPhone, so aku buka mirror link dekat phone and pilih device Android player ni. Jeng, dah pun connect. Kalau buat macam ni, bolehlah save sikit korang punya hotspot tu. Okay, sambung pasal update firmware untuk Android player ni. Korang boleh connect dengan internet, lepas tu update je kat sini. Alah, senang je macam korang update phone korang. So, tak adalah software korang outdated nanti. Tak adalah lagging. So, kepada korang yang interested nak dapatkan Android player daripada Adams Digital ni, boleh dapatkan barang ni dekat mana-mana kedai aksesori kereta berdekatan korang.